Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sekarang ni kita akan buat episod tu Ramadan. Laparnya. Manalah Hana ni? Hana? Siapa anak? Okey, tahu siapa tapi jom kita pergi. Nak pergi ambil Hana je. Mana Hana? Orang tak tahu. Kata dia baru duduk sini tau. Aku tak tahu lah. Aku rasa dia dah nak duduk sini. Lepas tu dah lama tak jumpa dia. Rasa macam nak bawa. Sekarang dah nak berbuka je lah. Kita berbuka kat rumah Hana. Bila lah nak pergi bazar Ramadan Bazar Ramadan aku dah pergi lah. Tak nak pergi sangat. Dah apa benda lah tu. Yuwen. Mana anak? Dah nak berbuka ni. Mak bawa kereta ni tak laju. Sampai dah 7. Oh my god. Dah nak berbuka dah. Weh kot. Tu ada butterfly. Jom. Ini rumah Hana. Aku rasa ni rumah Hana. Hana. Tu Hana. Dia kata apa ni? Dia kata apa? Abang cakap ni. Yelah jom. Kita berbuka kat rumah Hana. Mana tahu kita berbuka kat rumah Hana. Okey jom. Berbuka saya berbuka di rumah Hana. Ni hai. Wah, okey jom. Jom kita pergi makan. Nak masak apa take ingredients. Nak masak apa ni? Nak masak take ingredients. Nak masak hotdog lah senang. Bye. Dia ni kenapa warna orange? Hey! Apalah dia ni? Tengah masak hotdog kot. Sedap ni. Jangan senyum. Jangan senyum. Okey, aku tak senyum memang. Karakter kita memang senyum pun kau senyum bah. Jadi senyum. Dah 7.5, dah 8. Dah apa? Jangan senyum. Okey, aku tak senyum pun. Siapa kata nak senyum? Dah tengah masak hotdog. Okey dah. Tutup ni lah. Jom. Kita makan. Take a portion. Sedap kan? Ambil Hana, ambil. Aku rasa macam nak pergi solat lah pula kan. Tidur. Aduh, tapi masalahnya jauh tau tempat tu. Aku tahu di mana tempat tu. Di mana pula lah tempat itu. Itu aku ni makan sambil baring, Mat. Okay, not fun, man. Not fun. Aku macam pelik kat atas tu. Apa? Orang tak beradak. Hana, jom Hana. Jom. Terpuasa. Dah pukul 8 dah. Jom kita pergi solat tarawih. Tarawih. Je tarawih. La ilah Allah. Solat tarawih. Solat dia ni buat hotdog pula. Solat tarawih. Solat tarawih. Tahu solat tarawih. Tarawih. Tu. Okey, jom join Muaz. Cuy. Okey dah, jom kita pergi ke terowong pula sekejap. Yang pergi ke Mubarak lah. Kena masjid Bolong Stus Padan dengan Brookhaven. Tahu lah di mana. Aku rasa pernah yang tu bukit ni. Yes, betul. Pernah yang tu bukit ni. Tiba-tiba Ramadan. Dia kena pergi other side kan. Sebab hari tu punya ni sebelah sini. Sebelah sana. Nak pergi ke mana? Masjid lah. Aduh, Masjid Al-Haram pun tak tahu ke. Oh, red light. This is red light. Okay, red light hingga lah ke hijau. Mana ni hijau ni? Aku ni tunggu lama pula kat jalan ni. Aku rasa aku tak habis minyak lah sebab aku bawa isi minyak semalam. Aku ni. Kenapa ni? Okey dah cun. Gerak cuy, dah pukul 9 lah. Sepatutnya solat tarawih dah ni. Lol. Cakap lol kamu aja. Punya anak. Kata L. Simple. Okey dah, jom. Kita tak sabarnya nak pergi.
macam Pak apa pizza siapa tu? I don't want to knitting with them. I just want to go back home man. Nak pergi ke Masjidil Haram. Jauh kat mana? Itu aku tanya macam guys. Kena naik turun ni aku rasa. Jauh jalan dia. Aku tak tahu nak cakap apa tapi memang jauh dia. Dah bawah stesen minyak kat sini. Stesen minyak lama. Stesen minyak yang jauh lepas stesen minyak dulu. Okey, jom kita pergi ke depan. Abang nak pergi mana? Nak pergi masjid. Masjid apa? Al-Bloks. Bloks. Nak pergi masjid Al-Bloks. Masjid. Okay, jom. Kampung durian tak butuh. Tak butuh apa? Ya, di kampung durian. Kita lagi solat. Itu yang aku bagi. Solat tarawih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, dah solat. Bye-bye. Okey, ni yang lama. Jangan ni guys. Ini pergi pasar ni. Oh ya. Yo. Nasi. Yes. Piu piu piu.
Pulang sekolah je. Oh, macam ni. Ya, kita keluar. Raya lagi ni. Siapa imam? Oh, ni orang ni imam. Okey, Allahu Akbar. Ni ambil Al-Quran ni. Siapa tak nak baca Al-Quran? Orang bacalah Al-Quran. Siapa baca Al-Quran? Like and subscribe. Dan juga kita baca. Duduklah. Janganlah baca berdiri korang ni. Sit. Sit. Ni mana? Sit. Dah. Okey, jom. Mana baca surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dah. Amin. Surah An-Naba. Amma yatasaalun. Anin naba'in azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamu. Summa kalla saya'lamu. Alam naj'al al-arda mihadda wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Okey dah. Kita baca sampai tu je. Guys. Allahu akbar. Allahu akbar. Jomlah kita balik. Ya. Ni dah balik ni. Kita naik kereta orang ni. Tahu kita lori ni. Lori dah pusing-pusing ni. Mana bukan dari sana. Dari sana. Bukan dari sini. Tu pergi ke Brookhaven. Sini lah. Jauhnya. Tu lori yang satu datang. Anak naik lori dah. Dah balik. Memang tak happy. Ya ke happy? Itulah kita pergi ke rumah Muaz. Rumah Muaz sangat jauh. Oh ya. Minyak Muaz dah nak habis. Minyak Muaz dah nak habis. Itulah kita guna ni. Boleh bayar lah. Nak bayar ni. Aduh. Minyak lagi ni. Punya apa lah tu? Masa tu punya air minyak. Okey dah. Tengok minyak. Dah siap ke habis minyak dia? Ke belum? Okey dah. Anak jom lah. Nak beli apa lagi tu? Okey. Cepatlah nak. Nanti. Mana. Cepat naik nak. Apa nak carry ni? Sit dah tadi. Sit. Get into my car. Just get into my car, man. Jom kita akan guna shortcut. Jom. Nampak ada lagi tu. Nah, kita guna shortcut nah. Masuk tadi. Okey dah, kita dah sampai. Oh my god, Ana, janganlah terjun. Ana sampai. Muasa. Kita sampai ni sebab apa? Bila kita pergi Ana. Ana nak tahu tak ada bilik bau dekat punya rumah. Dia duduk belakang sekali, kenapa? Sebab ni kan Toyota. Toyota macam Toyota. Muat tak tahulah tapi jom. Weh, Ana ada bilik bau. Weh, ada budak botak. Ana, ni bilik Ana. Welcome to your room. Cantik bukan? Ana, jom kita makan nak. Ini pun dah nak berbuka. Cakap mana? Kita puasa lah. Kenapa?
Ini bilik kawan Yang bawah ni bilik Ana. Ada 2 living room Mat. Kayak gini. Kawan tak ada rumah. Oh ni lah. Kita punya sunflower. Cantiknya. Dia boleh jual lah. Oh lagi ni. Kawan lah. Dia akan masuk ke episod 4. Ada kafe kat sini. Buat kafe. Oh kafe. Ada adik dia. Ana tak mati, Ana mali. Okey, ada plants, boleh kita siram. Ana ni kali kita ambil lah some washing machine. Bukan washing machine. Ni ha. Use. Weh, Ana makan, Ana tak puasa. No, jangan tengok Ana tak puasa. Okay. Ni hantar sini store. Ui. Mu ada apa bersihkan mu punya baju. Okey, Ana ni memang dah nak berbuka Dana. Jom Ana. Mana orangnya? Kalau buahnya tak ada. Macam mana kita nak makan? Ana macam mana kita nak makan lah. Lambat ni Ana. Yang mana pergi call je orang tu. Orang ni kan aku nak pergi ni lah. Makanan sampai. Siapa dapat dulu dia mana? Yes. Dia bagi burger separuh je. Buka lah. Apa yang dia bagi macam tu? Okey dah, jom. Sedap. Kita tepat tu masa buka buah. Ada lagi lah. Patut aku habis. Ana letak kat atas tu nak. Limit Ella bila kala kawe. Okey dah. Eat on man. Sedap man. Mak, muat tak tangan ambil. Ni macam Ana. Ana tak masuk lah pula dia ni. Kira happy. Dia lupa. Muat pun Ana tak tandas. Aku nikah budak yang paling tak bijak dulu. Dah ada tanda lupa mu ada letak. Aku yang tak bijak. Sampai di sini saja video kami dan assalamualaikum. Bye bye.